Kalau biasa kita travel naik kereta, jalan sesak, highway pun sesak. Apa kata saya tunjukkan satu cara pergi travel dengan lebih mudah, selesa dan lebih menyeronokkan. Jom kita Railway to see Malaysia bersama KTMD. Ke manakah destinasi kita? Kita ke Dabung, Kelantan. Woohoo! Jom travel local, naik train to Dabung, KTM pilihan semua. Traveling, exploring, we're on the go. Johor ke pantai timur, Kemas ke Kuala Lipis, utara ke selatan, kita rentas dimensi mengukir momen indah bersama. Inilah Railway to see Malaysia. Kalau travel dengan kereta api, memang kena sampai sini dulu, KL Sentral. Sebab apa? Kerana pengembaraan kita akan bermula dari sini. Soal tiket kereta api, senang je. Nampak ni, ini dia, kios KTM. Semuanya elektronik. Tekan, dapat tiket, terus jalan. Nak lagi mudah pun boleh melalui aplikasi KITS. KITS, KITS. Faham? Dari KL Sentral, kita naik ETS dulu untuk ke Gemas, lebih kurang 2 jam perjalanan. Dah sampai sana, kita tukar naik sleeper train pula. Kita tidur untuk ke destinasi kita. Bila kita naik ETS, macam inilah suasana dia. Dia bagi kita tempat duduk dan kalau lapar, ada juga sediakan makanan kat belakang ni. Bolehlah kita lapik perut kan. Tak apa, sabar dulu. Sampai ke stesen Gemas nanti, kita tukar train. Yang tu special sikit. Okey, bila dah sampai di Gemas ni, kita kena tukar ke train ni lah, Express Rakyat Timuran ataupun dia panggil sleeper train. Apa yang special sangat? Kita masuk dalam ni, kita sleep. Bangun-bangun dah sampai ke destinasi. Wah, jadi macam ni lah dia suasana di dalam sleeper train. Dia tak bagi kerusi, dia bagi katil terus geng. Nama pun sleeper train. Tidur lah kan. Pak, tilam satu, ada bantal, ada lampu kalau nak baca. Badan pun dah penat, jauh dah berjalan. Kita jumpa esok pagi di Dabung. Good night. Perjalanan train dari Gemas ke Dabung mengambil lebih kurang 9 jam. Perkhidmatan sleeper train KTM ni disediakan pada setiap hari dan train akan bertolak dari stesen Gemas pada jam 1.18 pagi dan sampai di stesen KTM Dabung pada jam 9.40 pagi. Bestnya sleeper train Intercity KTM ni, kemudahan katil di atas train adalah perseorangan. Maksudnya ada ruang peribadi dan cukup selesa untuk mendapat sedikit rehat sebelum sampai ke destinasi anda. Selain itu, tempat makan dalam train Intercity KTM ni pun cukup lengkap. Senang cerita, selesa perjalanan kita. Alhamdulillah, dah pun sampai ke stesen KTMB Dabung. Perjalanan dia memang selesa. Sebenarnya ni kali pertama juga naik sleeper train ni kan. Naik atas, dapat katil, aircon, terus tidur. Bangun-bangun, dah cerah. Sejam 2 dah pun sampai ke sini. Macam inilah rupa stesen dia. Memang old school, memang klasik. Dah tu, takkan nak lepak sini je kan. Jom kita explore Dabung. Dabung merupakan sebuah daerah kecil yang terletak di selatan Kuala Krai, Kelantan. Sejauh 155 km dari ibu negeri Kota Baru, Dabung terkenal untuk pelbagai tarikan alam semula jadinya seperti gunung-gunung, gua dan air terjun. Kalau anda inginkan percutian yang nyaman dan penuh keindahan alam sekitar, Dabung harus menjadi tumpuan anda. Waktu paling best nak melawat ke Dabung adalah pada hari Minggu. Tapi pada hari-hari biasa pun, Dabung mempunyai pelbagai aktiviti yang menarik untuk anda. Inilah dia pasar pagi. Keluar je daripada stesen Dabung tu, jalan tak sampai 2-3 minit dah pun sampai kan. Dia buka setiap pagi Rabu dan Sabtu. Katanya lah kalau kita nak kenal penduduk dan budaya sesebuah tempat tu, kita kena pergi pasar dia. Membuat sendiri kak Buat sendiri semua. Steady kak. Okey kak, jalan dulu. Pasar dia tak adalah besar sangat kan. Jalan dalam 10-20 minit dah habis. Tapi benda yang dijual kat sini semua benda-benda yang boleh dikatakan ditanam dan dipetik sendiri kat sini kan. Macam sayur-sayur dia, buah-buahan dia. Ni semua pun mesti fresh ni. Ini tau, ni ingat senang dapat ni. Ni.
Sedap ni kalau tahu masak ni kan. Ni orang yang pandai makan je tahu nama apa. Inilah banyak-banyak ini pilihan hati dia kan. Dia bagi koktel, dia campuran buah-buah hair dengan susu. Oh, sedap beh. Sedap. Jadi menarik jugalah kan pasar Dabung ni kan. Kalau jalan-jalan kat sini ada juga barang-barang rare dan unik dia. Jadi kalau dah sampai ke Dabung ni pastikan singgah di pasar pagi ni. Ingat, setiap Rabu dan Sabtu sahaja. Dapat air, kita jalan lagi. Soal public transport dekat Dabung ni agak susah sikit lah kan. Mungkin boleh cubalah aplikasi e-hailing. Tapi dua cara yang biasa orang guna untuk ronda kat sini. Satu, boleh sewa motor. Ataupun kita boleh deal dengan travel agency. Tengoklah yang mana lebih mudah. Okey bang, jom. Ini salah satu stop yang kita mesti singgah bila dah sampai ke Dabung ni. Gunung Stong Viewpoint. Apa yang kita dapat kat atas ni, kita dapat menikmati pemandangan yang indah. Nampak tu kat belakang tu, waterfall Jelawang. Kira bertuah ni kita dapat menikmati pemandangan ni kan. Kata orang sini kalau datang cuaca tak baik, dia mungkin dilitupi awan yang tak nampak apa pun. Jadi kalau nak datang sini, pastikan kita merancang perjalanan kita. Sama seperti kita merancang masa depan kita. Perut pun dah lapar, apa kata kita pergi cari makan tengah hari dulu di area Pekan. Jom. Cerita dia macam ni, sampai dengan train pagi tadi, awal lagi. So, kita sempatlah jalan-jalan dulu, pergi tengok pasar pagi semua. Lepas tu nak check in penginapan pun masih belum boleh. So, kita makan tengah hari dulu. Kat mana? Kat sini, Ahmad Ikan Bakar. Tapi tak makan ikan bakar lah, kita makan menu tempatan sini. Set Singgang Budu. Dia bagi ikan goreng, ada singgang, ada budu. Cerita banyak pun tak guna, kita makan dulu budu. Katanya kalau kita sampai kat tempat orang, kita cubalah menu-menu tempatan di tempat tu. Jadi yang ni memang saya recommend. Kalau sampai ke Dabung ni, cari kedai Ahmad Ikan Bakar. Yang makan ikan bakar, makan set singgang budu dia. Terbaik. So nak makan ikan bakar pun boleh lah kan. Tapi try yang ni juga. Jadi inilah dia tempat penginapan kita di Dabung ni. Nama tempat ni Stong Heritage. Sebenarnya ada banyak je tempat penginapan kat sini. Kita research, kita tengoklah yang mana kena dan sesuai dengan cita rasa kita. Bilik pun selesa. Kita rehat-rehat dulu, salin baju dulu. Lepas ni kita tengok apa aktiviti kita boleh buat kat sini. To see Malaysia. Aktiviti pertama saya selepas check-in bilik hotel. Ni memang ekstrim sikit. Kita ke Jelawang Extreme Park. Dekat je, 7 minit naik kereta. Inilah dia, salah satu aktiviti yang kita kena buat bila dah sampai Dabung ni ialah ATV. Kamera dah standby. Jom kita teruskan pengembaraan kita. Ni kalau kita tengok dia punya keadaan ATV ni, kita tahu dia bukan jenis yang lasak-lasak, dia light-light je. Sebab kita tengok dia punya selut macam sikit je. Wah, padahal biasalah aku cakap ATV ni kan, dia akan bawa kita naik trail dia. Apa adventure dia, kita ikut, kita enjoy je. Naik ATV kat Dabung ni dia bukan biasa-biasa. Dia boleh dikatakan memang satu adventure lah kan. Dia kalau orang yang amatur tu kena baik-baik sikit, dia kena yang pakar macam saya. Betul bang? Betul. Kalau nak dapat pengalaman ni, ingat tempat ni, Jelawang ATV Challenge memang terbaik. Sekarang ni dah sampai ke Jelawang Pipe Resort dan Extreme Park. Kat sini kalau tengok kat board dia tu, macam-macam aktiviti kita boleh buat. Tapi yang menarik perhatian saya, Flying Fox. Jom. Okey, safety equipment semua dah. Jom, dia ke sana. Bismillah. Jadi inilah dia punya titik permulaan, dia punya Flying Fox ni kena naik atas ni, nampak tu. 136 meter, lalu bawah ni ada sungai semua. Memang cantik kan? Cantik-cantik gak? Tinggi pun tinggi gak weh? Macam menarik kan? Pengalaman naik Flying Fox dekat sini memang luar biasa sebab dia merentasi, nampak ni, sungai-sungai kat bawah ni kan. Dan angin dia, udara dia yang dingin. Jadi kalau korang sampai ke Dabung, datang sini. Jelawang Pipe Resort dan Extreme Park. Try sendiri. Lagi satu, dia ada footage drone. Jadi kenangan kita akan diabadikan. Style.
Soal makan malam ke area Dabung ni memang tak menjadi masalah kan. Macam saya pilih yang dekat-dekat dengan tempat penginapan je. Kau nak tahu mana yang sedap, tanya je orang kat sini kan. Mesti diorang akan recommend. Macam ni dekat Grill Gunung Stong. Buka menu nampak ada nasi ulam ikan bakar dengan sambal special Kelantan katanya kan. Kita order lah menu-menu tempatan dia kan. Patutlah akak tu recommend yang ni. Sebab sambal dia memang sedap, sambal kicap dia ni. Ikan tilapia bakar dia pun fresh rasa dia. Dan kalau nak cerita, kat sini pun aktiviti malam memang tak ada lah kan. Lepas makan ni pun terus rehat. Elok juga sebab esok hari kita mula sangat awal sebab kita nak naik gunung. Makan yang kenyang, balik rehat. Ni awal pagi lagi ni, baru jam 4 pagi. Kita bangun awal ni semata-mata sebab nak naik ke Gunung Stong. Kalau kita trekking sekarang, katanya akan dapat view sunrise yang terbaik insya-Allah. Jom kita mulakan perjalanan. Belum cukup perjalanan lagi. Bertahan juga pendakian dia. Tapi tak apa, kita jangan push sangat. Dalam setengah jam, relax 2-3 minit. Dalam setengah jam, relax 2-3 minit. Akhirnya, lebih kurang jam setengah, jam 45 minit trekking, hiking sampai dah ke Kem Bahar. Tapi ni buat Kem Bahar, belum lagi tengok dia punya pemandangan. Kat mana pemandangan dia kat mana? Nampak cakap pun gagap lah. Yang kakak gagap, lutut pun dah gagap ni. Mana? Sana? Wow! Inilah dia pemandangan dan tujuan kita hiking selama sejam 45 minit nak sampai ke Kem Bahar ni. Pemandangan view sunrise. Udara kat atas pun dingin. Jom pergi dekat sikit ambil gambar. Rehatkan badan jap. Nampak tu? Itulah dia air terjun Jelawang. Kalau kita dekat bawah viewpoint nampak air terjun jatuh tinggi tu kan. Inilah dia. Dan bagi yang tak tahu, air terjun Jelawang ni adalah air terjun yang tertinggi di Asia Tenggara. Sekarang kita pun dah sampai. Patutlah yang tertinggi. Kita lebih tinggi daripada awan ni, nampak? Bila habis hiking tadi, dia akan sampai sini dulu. Nampak air terjun tu semua. Lepas tu turun sini. Barulah kita nampak pemandangan dia kan. Cerita banyak pun tak guna. Tengok sendiri pemandangan dia memang kan? Tapi bukan saya seorang yang cakap, nampak? Ramai kat atas ni sedang menikmati pemandangan dia kan. Jadi kalau dah sampai Dabung tu, ini satu aktiviti yang saya syorkan mesti buat. Nampak gayanya matahari pun dah naik dah. Lepas ni kita ada tempat lain lagi, ada eksplorasi lain pula. Ni kita hiking, lepas ni kita caving pula. Okey, tadi dah settle dah hiking, 2 jam naik atas tengok sunrise. Sekarang ni kita masuk gua pula. Apa hal pun, safety first. Jalan-jalan, Puan Emma cakap kita dah sampai pintu gua. Saya pun tengoklah sini kan. Itu pintu dia. Boleh? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Macam inilah suasana kat dalam gua ni kan. Dia ada satu ruang kecil kat sini. Nak sampai sini pun dia kena merangkak masuk satu, dia punya lubang tu nak masuk sini besar ni je. Kena merangkak. Tapi bagi orang yang tak suka tempat-tempat yang sempit, mungkin tak payahlah kot buat caving kan. Tapi orang yang minat adventure, kena try pengalaman ni. Tapi pastikan ada guide yang bawa. Kita baru je lepas satu rintangan yang mudah kat gua gelap tadi. Okey, so kita ada lagi 2 gua nak masuk. Ya, betul. Okey, so keluar daripada sini, kita dah masuk hutan ni. Ke mana kita? Kita trekking sikit lagi. Lepas tu kita akan jumpa Gua Keris lah. Gua yang Keris. Kita nanti-nantikan yang kita kejar, God Ya, Light. Gua Keris ni memang Okey. ada sesuatu yang istimewa insya-Allah. Jom. Ni pula kita entrance ke gua kedua. Nama dia Gua Keris. Kalau ikut firasat saya, dia ada satu situasi di mana keris tu turun daripada langit. Jom. Nampak? Inilah dia yang dikejar-kejar dalam Gua Keris ni kan. Kalau tengok gambar dalam internet memang ada ray of light ni. Sampai sini nampak betul-betul, kita pun teruja kan. Jadi inilah dia keistimewaan di Gua Keris ni. Dan gua ni pun besar. Tengok dia punya gaung. Hello? Dan katanya ada penempatan juga kat sini. Dulu-dulu, lebih pada ribuan tahun dulu. Kau nak tahu cerita dan sejarah dia, kenalah datang sendiri. Sempoi, biar saya nikmati dulu cahaya ni. Inilah dia turun keris tu. Bagi yang biasa dan rajin masuk gua mesti tahu kan, dia ada banyak stalactite dan stalagmite kan. Kalau kita ada imajinasi sikit, kita tengok semua stalactite ni semua ni, dia ada nampak macam rupa gajah.
Tadi pun memang Akram cakap, kalau kita tengok pintu gua ni katanya bentuk peta Kelantan. Ya ke? Kita ni susah nak percaya benda-benda macam ni kan. Tapi bila buka peta Kelantan, nampak? Sama seperti tu. Memang ditakdirkan gua tu kat sini lah tempat dia. Barulah saya tahu kenapa gua ni diberi nama Gua Keris. Ni keris dia. Patutlah. Sekarang kita semua tahu. Okey. Gua gelap dah masuk, gua keris pun dah masuk. Ni gua terakhir kita, gua pagar. Jom kita tengok macam mana keadaan dia kat dalam dia. Kalau ikut kebiasaannya lah kan, tiap-tiap gua tu akan diberi nama. Dan nama tu akan diambil ataupun dipetik daripada ciri-ciri daripada gua tu sendiri. Jadi gua pagar, kenapa? Ni formasi batu kat atas tu dia sekeping, panjang, lepek. Biasanya dia tak bentuk macam tu. Dan bawah ni pun sama juga tapi dah jatuh lah, dah pecah lah. Alkisahnya kenapa nama gua ni Gua Pagar? Sebab dia sekeping macam pagar. Cantik kan? Maka dengan itu tamatlah eksplorasi gua di Dabung ni. Gua gelap dah masuk, gua keris dah masuk dan ni Gua Pagar. Memang menarik, memang unik pengalaman dia. Jadi kalau korang nak rasa apa yang saya rasa, datang sendiri. Cari je Kompleks Gua Dabung. Untuk makan tengah hari, ramai yang recommend saya untuk try mi udang Kak Nah Kampung Stong. Wow. Wish. Ini dia mi udang special dia kan. Udang-udang besar dia 7 ekor. Dan inilah yang direkomendkan oleh member kita Akram ni kan. Badan dah penat, banyak aktiviti kita buat. Kita makan dulu. Dia punya kuah dia memang pekat. Ada telur. Memang terbaik. Rasa kuah dia memang rasa udang dia kan. Rasa manis dia. Dia punya fresh, puas kita makan sebab dia besar. Lepas tu isi dia pun kenyal-kenyal kan. Dia puas hati lah. Kita makan dulu sebab lepas ni ada aktiviti lain pula. Nampak? Kalau dah salin seluar mandi, rupa dia macam ni, maknanya kita akan masuk air lah. Perancangan dia lepas kita naik gunung, masuk gua penat badan. Jadi ni aktiviti riadah untuk kita relax, rehatkan badan. Jom sini. Inilah dia aktiviti kita seterusnya. Tubing. Tahu tak apa tu tubing? Relax jap. Sekejap lagi kita tubing. Okey bang, boleh macam ni je. Tak boleh keluar ni. Sonok-sonok juga, rehat-rehat juga. Tapi keselamatan perlu dijaga. Okey. Jom bang. Tengoknya kat sini. Aktiviti saya seterusnya di Dabung adalah water tubing di area Sungai Galas. Dah penat, kenyang pula tu, ini aktiviti yang terbaik. Memang dia tengah enjoy. Dia relax. Kan? Dia macam air dia sejuk, dia tenang. Tapi kita kena jaga jugalah. Kalau tidak kita akan pusing-pusing juga kan. Best. Relax je. Santai je. Sambil tu menikmati kehijauan alam. Mana dapat KL macam ni? Tak apa. Water tubing di Sungai Galas. Memang saya galakkan datang dan cuba sendiri. Ni jalan atas Jambatan Gantung ni pun best apa kan? Ni satu tempat yang saya rasa nak singgah jugalah, Latar Kertas. Sebab katanya tempat ni cantik. Memang pun cantik nampak tu. Ada air terjun sikit, sungai dia cantik, jernih. Tapi kalau nak berenang tak sesuai sebab ada signboard kat sana kata nampak tu. Kawasan berbahaya, Latar Kertas. Jadi dinasihatkan tak payah berenang lah. Tapi kalau nak datang berkelah hujung minggu, yang baru kahwin, nak bawa isteri, santai-santai, boleh, tak ada masalah. Macam saya nak menikmati saja suasana ni. Wow. Cantik kan? Rasanya ni pertama kali kot jumpa air terjun yang macam ada gua kat dalam dia kan. Kalau tengok memang dia memanggil-manggil, teringin nak mandi kan. Tapi kita tengok pun tak ada seorang pun mandi kat sini. So mungkin kita ikutlah signboard tu kan. Mungkin kita boleh datang balik nanti. Kita cuba lagi. Sebab masa ni, ini pun dah cukup teruja. Sebelum saya mengakhiri pengembaraan saya di Pekan Dabung, saya singgah di kedai Cenderahati. Kenalah beli souvenir untuk orang rumah. Cewa. Jadi bila kita pergi mengembara ke suatu tempat tu, sebaik-baiknya kita singgahlah kedai souvenir dia kan untuk beli sedikit cenderahati buat balik buat kenang-kenangan. Macam-macam dekat kedai ni. Pak tu, Dabung, jangan ajar aku tenang. Aku baru balik dari Dabung.
Ajar aku naik Gunung Stong boleh. T-shirt ni memang sesuai lah kan kalau kita datang ke Dabung naik train kan, nampak? T-shirt dia pun train to Dabung. Dan kedai ni pun betul-betul keluar je stesen KTM ni, ada kedai dia kat depan ni. Kat sini kitchen memang banyak lah kan, tak payah cakap kan. Macam-macam design, macam-macam rupa, macam-macam colour ada kan. Dan semuanya train to Dabung. Yelah, sebab kita memang naik train ke Dabung kan. Kalau korang memandu ke Dabung pun tak salah. Tapi kalau nak cari kitchen car to Dabung tu tak ada lah. Oh, ingatkan ini macam pouch bag ke apa kan, tapi bukan. Ini sebenarnya bantal leher kepada orang yang suka-suka tidur ni. Bolehlah beli ni kan. Naik kereta api pun selesa nak tidur. Tapi kau boleh janganlah bawa ke pejabat. Weh, cap pun ada. Wah, style lah. Ni pun ada, bucket hat pun ada. Jadi jangan lupa kalau dah sampai sini, singgah kedai ni, beli cendera hati. Bawa balik sebagai kenang-kenangan. Okey? Sebenarnya semua t-shirt kat sini cantik-cantik belaka. Tapi kalau ikut kesesuaian diri ni, rasanya ni lah kot pilihan hati kan. Harga dia pun okey juga, mengikut pilihan hati juga, RM30. Okey, terima kasih Jumpa lagi bang. Okey, Assalamualaikum. Pelbagai pengalaman menarik dah pun saya lalui di sini. Tamat sudah penggambaraan saya di Dabung, Kelantan. Nak tahu ke mana destinasi seterusnya? Kita jumpa dalam Railway to Sea Malaysia dengan KTMB. Tunggu lah. Dah aku dah cakap jangan 2-3 take. Traveling